Okey guys, dekat aku ni ada satu pen drive datang daripada Terengganu. Jadi korang tengoklah, owner kata tak silap aku dia kata kena air ke macam mana aku pun tak pasti. Sebab aku tengok banyak sangat karat, jadi aku cuba je lah. Aku pun tak janji boleh dapat data ke tak. Jadi macam biasa kita kena buat pengukuran terlebih dahulu. Jadi aku check macam tak ada apa yang short, jadi aku assume boleh cucuk kat laptop lah. Jadi lepas aku dah cucuk dekat laptop, aku dapati pen drive ni jadi raw partition. Dia boleh detect tapi dia jadi raw. Jadi aku cubalah ikhtiar sebab USB ni pun macam tak cantik. Jadi aku cuba jumper kan macam biasa. Okey, lepas dah set jumper, macam inilah keadaan rupa dia. Korang boleh tengok. Okey, sebab USB dia tu memang kena goyang-goyang baru detect. Kalau tak, dia tak detect. Okey guys, macam biasa lepas dah set jumper, kita cucuk test dekat laptop dulu. Tengok Alhamdulillah. Controller dah dapat baca, partition pun dah nampak. Tapi dia tak boleh baca dekat disk PC tu, dekat my komputer tu. Jadi aku akan buat check disk. Ni benda yang paling basic. Jadi kalau check disk ni tak keluar juga, aku pun tak boleh nak buat apa. Jadi alhamdulillah lepas dah buat check disk ni, dia dah boleh nampak partition. Jadi sini korang boleh tengok lah. Jadi lepas dah buat semua tadi tu, dah buat check disk, partition pun dah nampak. Jadi dah boleh nampak lah data customer. Jadi data customer ni aku akan transfer kepada pendrive yang baru. Thank you guys support video ni sampai habis.